Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, setelah sekian lama tidak update YouTube, hari ini saya berada di sungai, atas sungai yang mana terletak di dalam daerah Larut Matang dan Selama. Hari ini saya mengikuti mak dan ayah saya. Ini bersama isteri tercinta saya, sayang, Uwais, yang baru selesai saja berak. Okey, kenapa tempat ni dikatakan sungai atas sungai? Disebabkan bawah ada sungai dan di atasnya ada satu jambatan yang mana ada aliran sungai yang mengalir di bawahnya. Dan kemudiannya keluar di sini. Okey, bawah ada sungai dan atas dia ada sungai. Nampak tak? Kereta boleh masuk, tapi saya tak pasti sana boleh pergi ke tak. Kereta boleh pergi sana, Mama? Oh, tak boleh pergi. Okey, dekat sini ada info tentang tempat ni. Sungai atas sungai merupakan terusan air yang dilencongkan daripada Sungai Ijuk dan berentasi Sungai Redang Panjang yang mengalir di bawahnya. Oh, atas ni merupakan Sungai Ijuk, bawah ni pula merupakan Sungai Redang Panjang. Sebuah jambatan dibina pada tahun 1936 berentasi Sungai Redang Panjang dan masih utuh sehingga kini. Dan ini pula adalah peta tempat-tempat di Selama. Ni kita berada di sini, kawan. Sungai atas sungai. Okey. Itu kereta saya, Hyundai Matrix 1.6 manual. Okey, itu ayah saya. Saya okey ke? Pening jalan nak ke sini tadi kami ikut Redang Panjang. Ayah saya bawa. Jalan tu agak bersimpang siur. Atas ni Sungai Ijuk bawah dia kata, yang dilencong kan, bawah Sungai Redang Panjang. Dia kata jambatan ni dibina pada tahun 1936. 1936. Jambatan ni? Masih utuh sehingga kini. Okey. Okey, anak saya Wais. Wah, nak tengok sungai tak? Nah, apa tunjukkan berdukung Jom. Sungai tinggi. Anak saya pening. Tadi jalan bengkok-bengkok Jom. Tengok sungai. Wah, nampak tak? Ini sungai. Nampak sungai yang bawah ni sungai. Ni pun sungai, Bok. Awak sini nama tempatnya. Awak di sungai. Bawah ada sungai atau ada sungai tu? Ni sungai. Nampak sungai kan? Bawah pun ada sungai, Bok. Tapi Bok, dalam tingginya kan. Hati-hatilah. Oh, jangan. Baru terjun. Ni jambatan ni. jambatan ni dia nak tutup. Pelik kan? Jambatan ni dibina pada tahun 1936. Lama tau. Dalam tu. Yang ni Sungai Ijuk. Sungai Ijuk. Oh, ada itik kat sana. Nampak? Tu ujung. Tengah mandi. Itik. Uish, ya Allah. Yo. Ada tadi dia. Air dia masuk dalam ni, jambatan ni, dia mengalir, nampak? Dia longkang dia tadi. Yang longkangnya baik ni tu. Hai, Mama, lambat sikit. Ni sungai apa? Sungai Ijuk ni kan? Apa yang ni jambatan tu? Yang tadi. Ni dia. Jadi Sam. Masih pegang naik dah. Sam. Masih. InsyaAllah. Jambatan ni tu. Cantik tak tempat ni? Okey. Jadi itulah serba sedikit Wais pegang tangan Ida serba sedikit gambaran tentang
Tempat ni sungai atas sungai. Saya first time sampai sini. Sebenarnya dah lama dah saya dengar tentang tempat ni. Tapi ni pertama kali dah saya... Why jangan lari. Ini telah pertama kali dah saya sampai ke sini. Okay, bersama dengan Hyundai Matrix 1.6 manual. Okay, tak pernah ada masalah lagi semenjak saya tersadai hari tu di atas highway. Tapi dah tukar semua, insyaAllah dah okey dah. Alhamdulillah. Selamat. Okay, kereta yang sangat selesa untuk perjalanan jauh. Recommended. Sungai atas sungai. Okay, bagi yang belum subscribe, tolong subscribe. Dan insyaAllah saya akan update lagi video tentang tempat-tempat menarik di sekitar Perak dan juga luar Perak, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakap bye-bye. Sajian. Apa ada tempat air panas? Oh, tempat main panah lah. Kat mana ni? Laman apa tu? Baca. Laman Sunnah. Oh. Oh ni? Ni. Sirah rimau. Oh ni? Ni apa? Air terjun atas tebing tinggi. Oh ni kita pernah pergi tu. Nak mandi? Nak. Mandi. Tebing tinggi. Oh ni? Bawa baju tau. Tak Ni mau. apa? Tak mau. Apa ni? Cantik lah tebing tinggi, betul? Mana pergi? Ada rumah Apa ni dah kita pergi? Oh, ni dah ni lah sungai atas sungai ni. Ni kat sini Wan ni. Kita kat sini sekarang. Ni lah terdamak. Yang pasar terpanjang tu mana? Tak ada. Ni ada. Pasar terpanjang. Ni pasar pagi ni. Ni pasar Oh pagi. ni? 3 km. Abang bawa. Oh, yo, tempat orang main motor.